Besar tak semestinya menang. Alhamdulillah, video ni dapat tontonan yang paling tinggi setakat ni. Lebih kurang 240,000 tontonan. Terima kasih kepada semua yang menyokong. Ceplos-ceplos pun banyak komen dalam video tu. Hari ni saya nak jawab beberapa komen. Sebab saya rasa yang komen tu bukan dari ceplos-ceplos. Yang komen tu pengundi atas pagar. Tonton video ni sampai habis. Jangan lupa subscribe, follow saya, komen, like dan yang paling penting, repost video ni. Kalau korang nak tahu komen ceplos-ceplos, senang je. Gaya bahasa orang tak ada SPM. Ceplos lah tu. Beza sangat dengan bahasa pengundi atas pagar. Bahasanya sopan dan mudah difahami. Sebab tu saya terpanggil nak jawab komen-komen pengundi atas pagar. Antara komen-komen dari pengundi atas pagar yang saya baca, buat apa undi parti kecil? Tak boleh menang pun. Walaupun komen dia pendek, tapi saya boleh baca apa yang tersirat. Sebenarnya jauh di sudut hati dia. Dia nak bagi tahu macam ni. Saya mungkin suka parti ni. Tapi kalau saya undi mereka, mereka kalah. Undi saya sia-sia. Inilah salah satu dilema yang dihadapi oleh pengundi di PRN Johor tempoh hari. Ngaku cepat. Betul tak? Perkara ni tak boleh nak salahkan pengundi. Dalam politik, pengundi kadang-kadang bukan memilih parti yang paling mereka suka. Mereka memilih parti yang mereka anggap mempunyai peluang menang. Sekarang saya nak tanya, apa maksud menang? Adakah maksud menang semata-mata membentuk kerajaan? Menang kerusi? Mendapat sokongan rakyat? Atau menang juga boleh dimaksudkan dengan memecah dominasi 2/3 parti besar? Membawa isu baru? Atau memaksa parti lain memberi perhatian kepada isu tertentu? Dalam video semalam, saya bagi tahu bahawa dalam pilihan raya, kita bukan mencari kemenangan politik. Kita mencari kemenangan rakyat. Saya tak nafikan bahawa matlamat politik adalah menang dan memegang kuasa untuk melaksanakan perubahan. Tetapi kemenangan itu bermula dengan membina kepercayaan rakyat. Yang komen pasal parti kecil ni pun saya nak jawab. Betul ke parti kecil tak ada peluang nak ubah negara? Setiap parti besar yang wujud sekarang ni pernah bermula sebagai parti kecil. Parti tidak menjadi besar kerana ia sudah besar. Ia menjadi besar kerana semakin ramai rakyat percaya kepada perjuangan, calon dan penyelesaiannya. Jadi, persoalannya bukan parti besar atau kecil. Persoalannya, parti ni ada idea yang lebih baik atau tidak. Ada calon yang berkualiti atau tidak. Ada keberanian untuk membuat perubahan atau tidak. Jangan nilai parti berdasarkan saiz. Nilai berdasarkan apa yang parti tersebut perjuangkan dan apa yang mampu dilakukan. Lagi satu, parti besar tidak semestinya hebat. Kapal Titanic pun besar. Kapal paling besar dan paling hebat pada zaman tu. Tapi disebabkan langgar iceberg, tenggelam juga akhirnya. Dalam politik pun sama. Parti besar memang ada jentera, pengalaman dan sumber yang besar. Tetapi saiz bukan jaminan mereka sentiasa betul. Dan saiz bukan jaminan rakyat akan terus memberi kepercayaan. Yang menentukan bukan semata-mata sebesar mana kapal, tetapi bagaimana kapten kapal membaca keadaan, mengelak bahaya dan membawa penumpang sampai ke destinasi. Parti bersama memang masih baru dan masih kecil. Sebab tu hari-hari saya minta korang yang tengok video ni bantu saya besarkan parti bersama. Korang scan QR code yang saya tunjuk ni. Walaupun kapal kami masih kecil, tapi kapten kapal kami tahu nak bawa negara ke destinasi yang lebih baik. Akhir sekali, saya mohon semua rakyat Malaysia tidak ukur parti bersama berdasarkan saiz parti. Ukur idea, ukur integriti
dan ukur kemampuan menyelesaikan masalah. Besar tak semestinya menang. Jadi, kenapa kita anggap parti besar pasti lebih baik? Semoga jumpa di video-video akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye-bye.